Kalau korang nak tahu, dulu aku memang obses lah dengan kamera kayangan macam Fujifilm, Leica atau even kamera sebelah. Tapi sekarang untuk aku dapat looks yang lebih kurang sama, dengan senang lenang je aku boleh apply dekat Honor Magic 8 Pro. Yes, korang memang tak salah dengar. Antara main highlight pasal smartphone ni adalah features Magic Color, yang mana dia membenarkan kita untuk dapat flexibility dari segi tona warna. Dan cara nak guna pun memang straightforward je. Korang just cari mana-mana gambar kan dekat Google atau social media, and then pergi pula dekat apps kamera dia untuk tambah filter tu dekat slot AI color tracking. Lepas tu dengan mudah je lah korang dah boleh shoot gambar dengan looks yang korang prefer. Of course, kalau tanya aku, hasil dia tu tak adalah 100% accurate. Korang boleh nampak perbandingan dekat sini. Memang susah pun nak dapat tone yang sama kan. Tapi apa yang Honor buat ni, boleh kata the cheapest way lah. Kita dapat preset yang mimik seperti kamera premium. Lagipun lately ni, aku perasan ramai betul minat dengan color nostalgic kan. Ada yang suka jenis warm, orange-orange gitu. Ada pula yang minat cinematic. So korang pun boleh dapat vibe yang sama melalui smartphone je sekarang. Pada katakan korang malas nak cari gambar bagai, korang sebenarnya boleh terus guna film style yang tersedia. Memang ada banyak, dan tak silap aku, dulu tone color ni cuma terhad dekat portrait mode je tau. Tapi sekarang korang dah boleh akses pada photo mode juga. Sampaikan kalau nak zoom 10 kali sampai guna color style macam ni pun memang boleh. Dah lalang dah sembang pasal zoom, aku nak sentuh sikit lah bab kamera. Kali ni Honor upgrade lagi telephoto lens untuk Magic 8 Pro kepada 200MP dengan keupayaan 3.7 kali optical zoom. Dan selain dari itu, diorang juga dah tambah baik features AI zoom, yang mana dulu kita je boleh dapat dekat 30 kali zoom je, tak silap aku. Tapi sekarang 10 times zoom ni pun akan auto pop up ikon AI untuk stabilkan image dan cantikkan hasilnya. Dan lepas aku try snap gambar malam dekat KL Tower hari tu, seriously, aku memang impressed lah dengan betapa sharpnya hasil dia. Biasa kalau kita zoom, lagi-lagi waktu malam, memang mostly barai kan. Tapi Honor berjaya lah kekalkan details tanpa sacrifice kualiti gambar tu. Korang even boleh nampak setiap segi, setiap bentuk bangunan yang ada. Lepas tu kalau nak cakap pasal kadar noise, kadar exposure pun boleh kata cukup terjaga. Dan yang paling aku suka, Honor siap tambah efek glitter tau dekat bahagian lampu. So that setiap hasil gambar kita tangkap tak nampak overblown lah walaupun ada lampu dekat bangunan. So macam nice kan. Honor ni kalau bab gabungan antara AI dengan kamera memang confirm solid. Tapi macam biasalah, ada banyak lagi benda menarik yang aku nak share pasal Honor Magic 8 Pro ni. So make sure korang stay tune untuk video review penuh nanti.